Baru-baru ni kecoh pasal kes sebuah kelab rahsia di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Nama kelab ni adalah Kelab Ye Ye. So apa ke benda pula Kelab Ye Ye ni? So dikatakan Kelab Ye Ye ni adalah parti yang dianjurkan oleh beberapa individu yang memegang jawatan tinggi dalam ketenteraan. Kalau setakat parti Karok tu tak apa lagi guys. Antara dakwaan mengenai parti ni adalah berkenaan kehadiran wanita-wanita yang seksi. So benda ni boleh berlaku dekat mess hall ataupun dekat kelab malam di ibu kota. Dan siapa yang menjadi mangsa? Orang-orang bawahan lah. Dikatakan diorang telah dipaksa untuk mengurus dan menyediakan wanita-wanita ni. Dan semua ni atas perbelanjaan poket sendiri tau. Dan yang gilanya dikatakan benda ni dah wujud lama dah. Ini adalah budaya yang ditinggalkan oleh pemerintah British dulu. Dan benda ni kekal sampai sekarang. Cuma baru-baru ni je yang kantoi. But of course Abang Boy tak adalah nak cover kes Ye ni. Seperti yang korang tahu, Abang Boy takkan cover kes-kes lokal. Tapi Abang Boy akan cover kes yang seumpamanya daripada negara luar. Kes yang lebih kurang sama je disturbing. Kes ni adalah berkaitan dengan layanan teruk yang dialami oleh wanita dalam askar. Dia punya teruk tu sampaikan mangsa bertindak menamatkan nyawanya sendiri di malam pertama perkahwinannya. So kalau korang dah ready, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Abang Boy memperkenalkan korang dengan seorang wanita yang bernama Lee Ram. Dia dilahirkan pada 27 April 1998. Dia adalah anak paling bongsu di antara dua orang adik-beradik. Dia memang dikenali sebagai seorang yang ceria. Ram dikatakan senang je nak buat kawan. Senang cerita campaklah dia kat mana pun, dia boleh hidup. Itu tak campur lagi dia punya lawa tu. Disebabkan ini, ramailah yang menaruh hati kepada Ram. Bila dia dah masuk usia remaja, ramai di antara kawan-kawan Ram ni menyuruh Ram untuk mencuba mengasah bakatnya sebagai seorang idol. Tetapi dia tak nak guys. Benda tu terlalu overrated kata dia. Tetapi dia ada cita-cita lain pula daripada kawan-kawan dia. Dia nak jadi seorang askar. Specifically, dia nak masuk Angkatan Tentera Udara. Disebabkan ini, Ram tak henti-henti berusaha. Dia skor dalam setiap exam tau. Dan juga melibatkan diri dalam aktiviti sukan di sekolah. Even selepas tamat persekolahan pun, dia telah berjaya memasuki universiti dalam jurusan penerbangan. Semuanya di bawah beasiswa Angkatan Tentera Udara. Dan pada tahun 2017, selepas tamat pengajian, dia terus diserap masuk ke dalam Angkatan Tentera. Pada hari tu adalah hari yang paling bahagia dalam hidup dia. Akhirnya, cita-cita dia daripada kecil dah jadi kenyataan. Selepas beberapa bulan menjalani latihan, dia telah ditempatkan di Pekalan Udara 20th Division yang terletak di Seosan, sebuah pekan kecil yang terletak di pesisiran pantai. Kerja utama Ram adalah kerja maintenance untuk pesawat gempur. Dan dipendekkan cerita, pada 1 hari bulan Julai tahun 2022, Ram telah dinaikkan pangkat sebagai Staff Sergeant. Nampak daripada luar, kehidupan Ram ni memang terbaik lah. Kawan-kawan dia pun ramai. Tetapi di belakang mata yang memandang, tak ada siapa pun tahu penderitaan yang dihadapi oleh Ram. Kalau korang nak tahulah, budaya Korea ni memang mengamalkan patriarki. Bermaksud lelaki akan memandang rendah kepada wanita. Dalam askar pun tak terkecuali. Askar wanita selalu menerima diskriminasi daripada kaum lelaki. Kalau wanita yang memberi arahan, selalunya orang bawah dia buat tak layan je. Itu tak cerita lagi pasal aktiviti buli yang dilakukan oleh orang atasan. Dan yang paling teruk adalah gurauan yang berbau lucah. Itu tak campur lagi bila pegawai atasan dah mula menggatal dengan askar perempuan. Tetapi walaupun dengan semua cabaran ni, Ram masih lagi cuba bertahan. Satu-satunya orang yang berada di belakang Ram adalah kekasihnya, yang juga adalah seorang askar yang berpangkat Staff Sergeant di kamp yang sama. Diorang memang bercadang untuk berkahwin tak lama lagi. Sampailah pada satu hari, iaitu pada 2 hari bulan Mac tahun 2021, seorang askar yang mempunyai pangkat yang sama dengan Ram mengajaknya untuk makan malam bersama. Benda ni macam impromptu tau, tak ada planning. Askar yang berpangkat Sarjan yang bernama Jang Jungsa dah berada dalam kereta pada masa tu. Dan di dalam kereta tu dah ada 4 orang lagi. Baru je Jang ni nak gerak, kebetulan pula pada masa tu Ram lalu pula dekat kawasan kereta tu. So alang-alang Jang terus mengajak Ram untuk ikut sekali. Mula-mula tu Ram menolak. Yelah, Ram tahu kalau aktiviti makan malam dekat Korea ni tak adanya lepas makan terus balik. Mesti ada minum-minum sekali punya lah. Dan memandangkan semua yang berada dalam kereta tu adalah lelaki, Ram rasa tak selesa sikit. Tetapi tiba-tiba je Jang ni berubah menjadi marah. Dia siap membahai Ram kot, tak nak mendengar cakap pegawai yang lebih senior. Walaupun Jang dan Ram ni mempunyai pangkat yang sama, tetapi Jang ni lebih senior daripada Ram. So tahu je lah diorang punya budaya ni sama juga dengan Jepun.
pun, Kohai kena dengar cakap senpai. So penyudahnya dengan berat hati, Yiram terpaksa join sekali. Dan pada lebih kurang pukul 7 malam, dorang sampai di restoran di tengah-tengah bandar. Sebenarnya kumpulan dorang ni dah melanggar protokol yang dah ditetapkan oleh kerajaan pada masa tu. Ini zaman COVID tau. So kerajaan Korea Selatan telah menetapkan paling maksima untuk berkumpul adalah 4 orang sahaja. So anyway, macam Abang Boy cakap tadi, Yiram memang tak selesa lah berada dekat situ. Satu sebab semuanya adalah lelaki, dan lagi satu sebab adalah Yiram memang benci gila dengan seorang lelaki yang bersama dengan kumpulan tu. Lelaki ni memang sentiasa mencari peluang untuk membuatkan hidup Yiram ni sengsara. Dahlah kaki buli, lelaki ni selalu mengeluarkan kata-kata lucah kepada Yiram, dan lelaki tu adalah Jang Jung-sa. Pada malam tu samalah layanan Jang kepada Yiram. Dia mula tanya hubungan Yiram dengan teman lelakinya, sama ada Yiram ni puas ke tak di atas katil, dan macam-macam lagi lah. Bukan tu je, Jang telah memaksa Yiram untuk mabuk sekali dengan diorang. Pada masa ni Yiram hanya mampu tersenyum je. Kalau dia marah Kang, susah juga keadaan dia dekat tempat kerja. Lagilah teruk dia kena buli. So disebabkan tak ada pilihan lain, Yiram cuba untuk bertahan. Dipendekkan cerita, sampailah masa diorang habis makan, masing-masing memasuki kereta. Tetapi diorang semua macam dah plan dah sebenarnya. Yiram dipaksa duduk di tengah-tengah, sementara diapit oleh 2 orang lelaki. Dan salah seorang lelaki tu adalah Jang. Pada masa perjalanan balik ni lah, Jang mula menggatal. Dia mula meraba-raba Yiram, dan tak semena-mena Jang cuba untuk mencium Yiram. Sementara semua ni berlaku, penumpang yang lain buat tak tahu je guys. Masing-masing dia membisu macam tak ada apa yang berlaku. Walaupun Yiram cuba menepis dan melawan, tetapi apalah sangat kedekat seorang wanita. Memang kalah lah cerita dia. Dan selama 20 minit, Yiram telah menerima serangan gatal-gatal daripada Jang. Yiram hanya mampu menangis dan cuba menepis semampunya. Bila sampai di dom tempat tinggal Yiram, Jang siap sound kot. Tak perlu besar-besarkan benda ni. Aku tahu kau pun suka dilayan macam tu. Lepas tu kereta pun berlalu pergi, meninggalkan Yiram menangis bersorangan. Tetapi Jang tak balik lagi tau. Dia minta untuk diberhentikan di tepi jalan. Dia cakap dia nak mengambil angin luar. Tetapi yang sebenarnya, Jang plan nak kejar Yiram. Mungkin disebabkan rasa bersalah ataupun takut Yiram melaporkan apa yang terjadi ini kepada pihak atasan. Jang telah meminta maaf dan berjanji takkan melakukan benda macam tu lagi. Jang menyalahkan alkohol yang menjadikan dia bertindak di luar batasan. Yiram of course lah sakit hati. Dahlah sepanjang masa kerja dengan Jang ni, Yiram kena buli. Bukan setakat tu je, Yiram dipandang rendah dan dikecam sepanjang masa dia bekerja dengan Jang. Dan sekarang ni Jang dah buat satu benda yang melampaui batas. Yiram tak kira. Kali ni dia akan melaporkan semuanya kepada pihak orang atasan. Bila Jang dengar Yiram cakap macam tu, dia yang tadinya menyesal tiba-tiba berubah menjadi marah pula. Dia terus maki je si Yiram ni. Dia mengatakannya Yiram ni adalah seorang perempuan murahan. Yiram selalu tidur dengan lelaki lain lah. Yiram bukan lagi perawan lah, dan macam-macam lah. Jang siap cabar Yiram kot. Kalau berani kau pergilah lapor. Gitu. Pada masa tu Yiram langsung tak boleh tidur. Hati dia sakit sangat. Dah lama sangat dia pendam. So pada malam tu dia plan langkah seterusnya. Dan pada pagi esoknya, perkara pertama Yiram buat adalah pergi ke pejabat orang atasan. Dia terus melaporkan apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Mungkinlah kali ni nasibnya terbela. Tapi korang nak tahu tak apa yang jadi? Pegawai tu langsung tak buka kertas laporan pun. Dia siap cakap yang benda-benda macam ni memang biasa sangat berlaku. So tak perlulah nak besar-besarkan hal kecil ni. Sebab benda ni akan menyusahkan Yiram sendiri nanti. Yiram secara tak langsung telah mencemarkan nama Angkatan Tentera Udara. Memang jam Yiram, orang yang sepatutnya membela nasib dia, tetapi end up mengatakan benda ni adalah sesuatu yang remeh. Sebenarnya kereta yang dipandu pada malam tu adalah kereta model baru tau. So di Korea Selatan, kebanyakan kereta baru telah dipasang dashcam yang mampu rekod video perjalanan diorang. Dan lagi satu fungsi dashcam ni adalah dia boleh rekod suara penumpang dalam kereta. Dan dipendekkan cerita, Yiram telah berjaya mendapatkan rakaman tu. Yiram yang masih lagi sakit hati ni terus pergi ke military police ataupun PM untuk membuat laporan rasmi. Dia dah tak kira dah. Kalau dia tak ambil tindakan macam ni, sampai bila-bila dia akan dibuli di tempat kerja. Tetapi lain pula yang jadinya. Setelah laporan rasmi dibuka dan rakaman tu telah diserahkan kepada PM, bukan Jang yang dipanggil untuk disiasat, tetapi Yiram pula yang disiasat. Dia telah diarahkan untuk menjalani ujian poligraf. Semua ni adalah untuk memastikan yang Yiram ni tak memfitnah rakan sekerjanya. Gila weh, ini bukan kata dakwaan saja suka-suka tau. Yiram datang bersama bukti kot. Tetapi dia pula yang kena soal siasat. Macam dia yang bersalah. Tapi yang gilanya, PM langsung tak panggil Jang, tetapi fokus diorang tertumpu kepada Yiram seorang je. Yiram disoal berjam-jam selama berhari-hari. Macam dia pula yang melakukan serangan. Dan akhirnya pada 17 hari bulan Mac, lebih kurang 2 minggu selepas kejadian, barulah Jang diminta hadir untuk memberikan keterangan. Bila dia disoal siasat, Jang ni memang santai geng. Tak ada langsung muka cuak ke, rasa bersalah ke. Dia hanya mengatakan yang pada malam tu dia mabuk teruk dan tak ingat apa yang berlaku.
berlaku. Dan selepas sesi soal siasat tu, Jang telah dilepaskan. Dia boleh bekerja seperti biasa. Macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Yiram of course mengamuk lah bila dapat tahu pasal benda ni. Disebabkan kecewa dengan tindakan ni, Yiram memohon cuti untuk menenangkan dirinya di kampung halaman. Tetapi lain pula yang jadi. Boleh dikatakan setiap masa Yiram akan mendapat mesej daripada Jang dan juga kawan-kawannya. Ini bukan mesej minta maaf ke apa ke. Tak geng. Yiram dimaki dengan kata-kata kesat. Siap Jang ni ugut kot untuk melayan Yiram dengan buruk saat Yiram kembali bertugas nanti. Bukan setakat Jang dengan kawan-kawan je mesej. Bapa kepada Jang pun sama juga. Bapa Jang mengatakan yang Jang dah menyesal dengan perbuatan dia. Jang masih muda dan pada malam tu pula dia mabuk teruk. Janganlah hancur masa depan Jang disebabkan benda kecil macam ni. Benda kecil dia cakap. Hei, kepala abah beliau. So apa yang terjadi ni mengganggu tahap mental Yiram. Dia mengalami depresi dan insomnia yang teruk. Walaupun dia bercuti selama 2 bulan, dia tak tenang pun. Lagi teruk keadaan dia adalah boyfriend dia pun tak boleh nak membantu sangat. Jang berpangkat lebih senior daripada Yiram dan boyfriend Yiram. Nak defend pun tak tahu macam mana. So Yiram memilih untuk berahsiakan benda ni daripada boyfriend dia. Dan pada 18 Mei, Yiram kembali bertugas. Tetapi sampai-sampai je Yiram menerima berita yang dia telah diturunkan pangkat dan dipindahkan ke pangkalan udara di kota Seongnam. Walaupun dia sedih meninggalkan boyfriendnya, tetapi mungkin dengan beralih di tempat yang baru, dia boleh melupakan peristiwa gelap yang pernah terjadi. At least dia boleh menjauhkan diri daripada Jang. Tetapi bila dia sampai, lain pula yang jadinya. Sesampai je Yiram di tempat baru, keadaan jadi lagi teruk. Sebenarnya berita pasal apa yang berlaku kat atas Yiram ni dah sampai ke base yang baru ni. Yiram telah di pulau dan ada kabar angin yang mengatakan Yiram ni adalah seorang perempuan murahan. Dia selalu bertukar-tukar pasangan dan suka menjatuhkan orang lain. Sekali lagi Yiram mengalami depresi. Dia hanya mampu menangis seorang diri tanpa ada sesiapa pun yang backup dia. Boyfriend dengan keluarga dia pula jauh. Sampaikan satu masa, Yiram mengambil tindakan drastik. Pada 21 Mei, Yiram memohon untuk bercuti dan plan dengan kekasihnya untuk bernikah pada hari itu. Memang terkejutlah boyfriend dia. Boyfriend dia tahu yang Yiram ni menghadapi masalah dekat tempat kerja. Tetapi tak adalah fikir benda tu serius sangat. Kenapa tiba-tiba nak ajak kahwin pula ni? Yiram hanya mengatakan dia nak tinggal bersama dengan kekasih dia. Dalam tentera, kalau pasangan tu dah berkahwin, wanita tu boleh minta untuk ditransfer ke pangkalan yang sama dengan si suami. So itulah plan Yiram sebenarnya. At least lepas berkahwin, dia dah ada suami untuk backup dia kalau apa-apa yang terjadi. So diorang plan untuk daftar nikah dekat mahkamah je. Tak payah ada majlis segala bagai lah. Cukup sekadar ada lesen. Dan selepas tu, diorang berdua spend masa bersama makan malam di sebuah restoran. Menurut suami Yiram, Yiram kelihatan happy sangat pada masa ni. Langsung tak nampak yang dia ada masalah pun. Tetapi malangnya pada malam tu, si suami kena bertugas lah pula. Husband dia kan askar. So tak apalah, malam-malam besok pun ada lagi. Yiram menitiskan air matanya sambil memegang tangan si suami. Macam tak nak lepaskan dia pergi. Dan pada lebih kurang tengah malam, Yiram sempat menghantar satu rakaman video dengan suaminya. Memang sweet-sweet habislah. Tetapi bila si suaminya habis shift pada pagi tu, rumah tu sepi je. Jenuhlah dia panggil isterinya. Tetapi langsung tak ada sahutan. Tidur lagi ke isteri aku ni? So dia pergi cek di dalam bilik. Buka-buka je pintu, ambil kau. Terduduk si suami ni. Apa yang dilihat adalah tubuh Yiram yang tak lagi bernyawa, tergantung dari siling. Memang jam guys. Dah lah baru berkahwin. Si suami langsung tak faham apa yang terjadi ni. Yiram nampak happy gila pada malam sebelumnya. Dalam keadaan kelam kabut tu, si suami cek telefon bilik Yiram. Dan pada masa inilah si suami tahu apa sebenarnya yang berlaku. Beberapa jam sebelum Yiram tamatkan nyawanya, dia telah membuat satu rakaman video. Dekat dalam rakaman tu, nampak Yiram ni menangis teresak-esak. Dia menjelaskan satu persatu apa yang terjadi kepada dia. Serangan yang berlaku pada malam tu, macam mana layanan yang dia terima selepas tu, dan juga ugutan yang dia terima daripada Jang dan juga pujukan daripada ayah Jang. Yiram berharap orang yang bertanggungjawab akan dikenakan hukuman, termasuklah orang yang cuba untuk menutup kebenaran dan cuba untuk menutup mulut Yiram untuk diam. Dan last sekali, Yiram memohon maaf pada ibu bapanya dan juga si suami. Dia terpaksa meninggalkan orang yang dia sayang. Alasan dia mengajak kahwin adalah dia nak merasakan bagaimana rasanya untuk menjadi seorang isteri. Yiram memohon maaf sekali lagi kepada si suami sebab dia rasa dia langsung tak layak untuk dijadikan isteri disebabkan tubuh dia dah pun dikotori oleh pelakon. Pada masa Yiram menamatkan nyawanya, umurnya hanya mencecah 23 tahun je. Dia telah mengorbankan nyawanya supaya suaranya dapat didengari dan keadilan dapat ditegakkan. Tetapi malangnya, benda yang berlaku ni tak seperti apa yang diharapkan oleh Yiram. Berita pasal kematian Yiram ni telah diselindungi oleh pihak atasan. Even ramai di antara pemimpin tertinggi tak tahu pun apa yang terjadi ni. Disebabkan ini, pihak keluarga memilih untuk mengawetkan jasad Yiram dan menunda majlis pengkebumian. Ibu bapa Yiram nak masyarakat tahu apa yang dilalui oleh anak dia. Ayah kepada Yiram ni siap berdemo di hadapan bangunan Kementerian Pertahanan kot. Dan lama kelamaan, berita pasal tragedi yang menimpa kepada Yiram ni mendapat perhatian netizen. Terus meletup berita pasal ni. Berita ni bukan hanya viral dekat Korea je tau. Even media antarabangsa pun cover pasal ni. Lebih 400,000 warga Korea Selatan telah tanda
tanda tangan satu petisyen untuk mendesak pihak pemimpin untuk turun campur tangan. Pada masa ni memang kerajaan kena pressure kau-kau lah. Presiden negara Korea yang bernama Moon Jae-in sempat bertemu dengan ibu bapa mangsa. Dia telah memberikan statement rasmi mendesak pihak pertahanan untuk menyelesaikan kes ni secepat mungkin. Bawa orang yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Dan tak berapa lama kemudian, Jang Jong-sa bersama dengan seorang pegawai tinggi telah ditahan oleh PM. Di dalam sesi sebutan kes, kedua-duanya telah mengaku bersalah. Jang telah mengaku bersalah melakukan serangan dan pegawai tinggi itu mengaku bersalah atas percubaan untuk menutup kes ni daripada disiasat. Jang Jong-sa telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun. Tetapi yang gilanya, 6 bulan kemudian, Jang dibicarakan sekali lagi. Dan kali ni hukumannya telah dikurangkan kepada 7 tahun. Alasan pihak mahkamah adalah walaupun Jang bertanggungjawab atas serangan yang terjadi pada malam tu, dia tak terlibat atas kematian Yiram. Yiram dikatakan menamatkan nyawanya disebabkan gangguan psikologi. Bila keputusan tu dijatuhkan, memang mengamuklah ibu bapa Yiram. Hukuman yang diberikan adalah terlalu ringan. Sementara Yiram pula terpaksa mati untuk bersalah dibawa ke muka pengadilan. Itu okey lagi tau. Pegawai tinggi yang tak nak membuka kertas siasatan tu telah ditemui mati dalam bilik sel. Dia bertindak untuk menggantungkan dirinya sebelum dia dibicara. Disebabkan kes ni, ramai rakyat yang tak puas hati. Sebab benda ni bukan trend yang baru tau geng. Dah lama. Wanita dalam askar di Korea memang dah lama melalui diskriminasi daripada kaum lelaki. Tetapi suara diorang langsung tak ada siapa yang ambil peduli. Disebabkan desakan daripada rakyat, Jeneral Lee Sung-yun bertindak untuk melepaskan jawatannya. Dikatakan pada tahun 2016 hingga tahun 2020, sebanyak lebih kurang 3,000 kes serangan telah berlaku dalam institusi ketenteraan. Tetapi walaupun banyak laporan, boleh dikatakan hampir separuh daripada dakwaan tu telah ditarik balik. Dan 80 daripada kes yang disiasat tu pun pesalah akan terlepas. Gila kan? Betapa murninya cita-cita seorang anak muda untuk menjadi seorang askar. Nak jadi pembela negara kot. Tetapi end up, orang dalam institusi tu sendiri yang buat dajal. Korang rasalah berapa ramai anak muda yang berlumba-lumba nak jadi askar dekat sana. Dekat sana siap ada artis yang cuba untuk melarikan diri daripada perkhidmatan mandatory diorang. Ini bila dah ada orang nak jadi askar tetapi dilayan macam sampah. Kesian doh. Yiram terpaksa mati untuk suaranya didengari. Padahal dia muda lagi geng. Lawa pun lawa. Hei, memang sayang lah. So seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.